Walaupun yang Tuan Besar yang valid sekarang ni kekal Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mukhris, but there's a problem. Because four of them have said kita nak supaya Tuan Besar diturunkan takhta. Kita ada masalah, cuma pengesahan Menteri Besar itu saja yang tidak membenarkan proses ini pergi ke tempat yang ia nak dibawa. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa yang nak daripada aku kita, tapi kita nak sokongnya apa kita sokong yang Tengku Mukhris masih lagi kekal. Itu yang kita rasa okey. Maksudnya kita berada di pihak yang kita rasa percaya betul. Pihak UMNO yang mahukan Tengku Nazruddin sebagai yang terbesar. Pandangan KJ Khairi Jamaluddin ditanya mengenai kemelut takhta Negeri Sembilan ini. Nampak macam dia macam kita. Dia percaya bahawa Tengku Mukhris itu yang selayaknya. Bukan seperti mana yang Jalaluddin, seperti mana Rais Yatim yang mahukan pelantikan Tengku Nazruddin. Adakah ini dalam UMNO ni pun berlaku banyak percanggahan? Adakah UMNO boleh terima ni? Kita tahu. Pandangan KJ pun kadang-kadang agak kritikal juga. Tapi ini bagus. Dengar tu, saya rasa sedikit sedih dan kesal sebab isu ni dipolitikkan lah. Satu pihak menyokong salah seorang daripada Yang di-Pertuan Besar sekarang, Tengku Mukhris, dan satu pihak yang lain adalah di belakang Undang Yang 4 dan juga pemasyhuran Tengku Nazruddin sebagai Yang di-Pertuan Besar yang baru. Saya rasa itu terlalu simplistik. Saya rasa tak semestinya begitu. Try to understand on the part of UMNO. Saya rasa lebih baik tidak campur dalam hal ini langsung. Ia boleh memberi kesan kepada persepsi rakyat dan telah pun memberi kesan kepada persepsi rakyat, dan kedua, bukan tempat parti politik pun untuk cuba campur dalam urusan perkara ini. If you ask me, as somebody who tries to understand the law and adat berkaitan dengan kedudukan Yang di-Pertuan Besar, legally Yang di-Pertuan Besar hari ini adalah Tuanku Mukhris. Walaupun pemasyhuran telah pun berlaku, sebab saya cek artikel 10(2) of Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan, apabila Yang Maha Mulia dipohonkan supaya menarik diri daripada menjalankan kewajipan baginda seperti yang tersebut, maka hendaklah baginda berhenti menjalankan kewajipan dengan syarat, iaitu seberapa segera yang boleh. Kemudian satu pengisytiharan berkenaan dengannya hendaklah dikeluarkan dengan ditandatangani oleh Undang Yang 4 dan Menteri Besar. So it's quite clear, short of Menteri Besar punya pengesahan or whatever it is. Walaupun Yang Tuan Besar yang valid sekarang ni kekal Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mukhris, but there's a problem. Because four of them have said kita nak supaya Tuan Besar diturunkan takhta. Kita ada masalah, cuma pengesahan Menteri Besar itu saja yang tidak membenarkan proses ini pergi ke tempat yang ia nak dibawa. Salah seorang undang tu juga telah diturunkan oleh Yang Tuan Besar ni dalam satu mesyuarat. Banyak dengar banyak pelanggaran adat, banyak kes Undang Sungai Ujong tu tahap Mubarak tu dan sekarang ni pun kita tak pasti yang mana satu ada 3 orang dilantik selepas tahap Mubarak. Ada pun 4 orang. Tahap Mubarak masih lagi kekal sebagai Undang Sungai Ujong. Tapi apapun pelantikan Tuanku Zain sebagai Tuanku Parlimen Besar, sesuatu yang kita rasa banyak menamatkan perebutan takhta antara Tengku Mukhris dan Tengku Nazruddin. Kita tahu Tuanku Parlimen Besar, jawatan yang pemangku Timbalan sebelum ini dipegang oleh